Ada customer. Ada customer. Pergilah layan. Oh, tak apa. Cik, kalau boleh ambil food semua dengan tangan kanan je, cik. Oh, saya kidal. Awak kidal. Itu hal cik lah, cik. Duduk, cik. Atas meja ni boleh ambil? Boleh. Ni semua boleh makan, cik. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Saya kerja 8 jam. Kalau habis kena balik, macam mana? Saya kerja 8 jam. Makan agak-agak ada ni. Tahu tak apa beza tapan dengan cupcake ni? Tak tahu. Cupcake ni, inti dia coklat. Coklat. Dalam hati Mira, inti dia tapan. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Di sini macam-macam ada, cik. Ada roti, ya. Ada ni kita panggil dia apa ke nama dia ni? Roti. Kau nak Corazon. Yes. Ni cik beli kata pada Toki cakap tadi kalau nak Toki cakap? Toki cakap nak beli. Toki mana? Dia keluar kejap. Dia keluar kejap. Cik cik kalau nak yang pandai-pandai baru saya buat sekarang. Tak apa. Tak apa. Tak, kalau nak yang baru saya buat sekarang. Kau buat. Kejap dia tunggu je kejap. Tapat. Pan. Terbakar kedai aku, Pan. Kejap, sikit je lagi. Dah. Pan. 2 kali masih lucu je, cik. Aku ni Pak Yasin. Pak Yas? Owner kedai. Aku ambil kau kerja, aku yang bayar gaji kau. Kau tak payah jual barang ni kat aku. Oh, Bapak Zila. Zila punya bapak? Iya ke aku Bapak Zila? Bapak Zila lah ni. Ini Bapak Zila lah. Oh, ya Allah, Pakcik. Minta maaf, Pakcik. Saya tak perasan, Pakcik. Duduk, Pakcik. Tak apa. Tak apa, duduk, Pakcik. Duduk. Alah, Pakcik ni. Pan. Tak payah urut. Pusing. Apa? Tak payah, Pan. Itu pakcik tu. Pakcik tu. Apa? Abi tak biasa orang lelaki urut, tak biasa. Oh, ya ke? Tak apalah, Pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada? Ada. Assalamu. Pan. Pan. Ni Pan. Mari duduk, Pan. Tapan, jangan tengok dia. Jangan tengok dia. Duduk. Tok, ni anak saya, Tapan. Ni budak dia? Oh. Oi. Apa, Tok? Ni dalam dia kores ni. Oi. Dalam dia masuk. Dia masuk ni. Dah masuk. Ni dia masuk ni. Ayah. Ni. Saya takut dia cakap dalam ni keras ni. Ni. Tak. Bukan Tapan. Suruh dia duduk. Duduk. Suruh duduk. Pan. Ni. Acik. Satu Cadbury. Hey. Bukan, Pan. Pan duduk, Pan. Lapar. Ya, Pan. Kau Kita duduk. makan kejap lagi. Kau duduk. Tok, Pan. Pan. Cakaplah dengan ayah. Saya tak gila. Tolonglah. Saya cakap. Pan. Ni, Tapan. Tolong bantu. Pan. Ayah. Jauh sangat tu, Pan. Saya tak gila. Tak apalah. Kalau Ya. saya cuma nak Nadia je. Ayah tahu. Sampai hati ayah. Nadia! Pan. Pan. Dah. Kita lagi. Pan. Okey, Pan. Kita tidur, Pan. Kita tidur. Macam mana awak tahu Nadia dah kahwin? Tak adalah, dia kan lari masa hari perkahwinan dengan awak sebab dia kahwin. Sudah! Lari. Nadia tak lari. Tapan. Yang lari janji dia. Jangan buruk-burukkan Nadia. Nadia tak tahu Tapan macam ini. Kalau dia tahu macam ini, mesti dia panggil dia. Dalam dunia ni, Nadia you yang cantik. Sarianti tak cantik? Ha? Sarianti. Cantik. Sari cantik.
Tapan. Tapan dah tak gila. Tapan. Jangan nak personal Tapan. Ah, Apa beza awak dengan buaya ni? apa bezanya? Apa beza dia? Buai ni berhayun-hayun. Buai. Ah, Buai ni, Ha? kalau kita duduk, kita terbuai-buai kan? okey. Macam itulah perasaan saya dia. Biar dibuai-buaikan oleh Tapan. Saya takkan kahwin dengan sesiapa. Nadia cinta pertama saya. Cinta terakhir saya. Saya tak nak. Pergi. Dah tak nak kahwin, sudahlah. Suka hati awak lah. Awak pergi. Awak pergi. Saya patahkan jari saya. Pergi. Pergi. Merental awak seorang-seorang ke sini. Dah, saya tak nak kawan awak. Ni aku tak jawab lah ni. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni banyak dah aku baca. Aku tanya kau. Aku gila ke? Ha? Aku tak gila kan? Tak gila ke? Cuma tak sihat. Aku tak Pan. Aku tak gila kan? Kedai aku, Pan. Kedai aku, Pan. Kedai aku, Pan. Gila kan? Pan, kedai aku, Pan. Pan! Pan, kedai aku. Kedai! Aku tak gila. Pan. Pulang balik. Aku tak gila. Aku Ni. tak gila. Pan. Ni. 40 tahun. 40 tahun aku jadi bomoh. Tak pernah kena tepung. Pan. sabar. Kau bukan gila, Pan. Tak, aku- Pan, kau tak gila, Pan. Tak. Pan! Aku tak cakap apa. Kenapa? Aduh. Saya tak gila. Aku Pan, Aduh. biar aku teka. Kau main gliding. Ni. Tak apa, lama-lama aku yang gila, Pan. Aku nak beritahu kau. Topong aku dah kena. Gula aku dah kena. Kicap dengan tocu yang belum kena ni. Kalau kena dah boleh masak dah. Ya. Ayah. Pan. Kenapa ayah tak siap lagi ya? Tapan nak kahwin lah ya. Kan hari ni Tapan kahwin. Siap lah ayah. Nanti siap. Ayah kan nak tengok saya. Tapan nikah kan. Kau nak kahwin dengan siapa, Pan? Nadia lah ya. Nadia dah tak ada, Pan. Nadia tak pergi mana? Nadia dah kahwin dengan orang lain, Pan. Yang ada ayah dia, Pan. Ayah yang sayang Pan sampai ke mati. Pan, Dia dah kahwin. Dia dah kahwin. kau buat apa tu, Pan? Pan! Dia dah kahwin. Jangan, Dia dah Pan. kahwin. Jangan, Pan. Jangan. Pan, stop, Pan. Jangan. Dia dah kahwin. Ya, Pan. Pan. Ayah, Ya. kalau Nadia dah kahwin, saya harus lupakan dia ayah. Pan, jangan, Pan. Jangan. Cuba ayah kat tempat saya. Zakat dah bagi orang. Orang semua cakap. Nadia tak nak kau. Pan! Ayah. Dah, sudah. Saya dari Jabatan Kebajikan Masyarakat dan saya datang sebab ayah Tapan panggil saya tadi untuk bawa Tapan ke hospital bahagia. Bawa saya. Ayah. Alamak. Pan, Awak yang nak ambil saya. Ya. Pan, biar dia orang ambil Awak ayah, nak Pan. tahu tak? Ayah, kita duduk sama-sama nak. Boleh saya tahu nama awak siapa? Nama saya Pegawai Lizzie. Lizzie. Ya, saya. Nadia dah kahwin tau. Oh, Biarlah, Ya ke? biarlah dia kahwin. You tak ada kawan dengan siapa-siapa? belum lagi. Belum Boboh lagi. Tak nak. Pan, Kan Pak, nak? ingat senang mainkan perasaan saya. Nadia tu saya sayang, itu belahan jiwa saya tau. Awak sekadar panggil saja Lizzie.
Okey, macam Kalau saya... orang lain bolehlah meniagakan cinta. Tapi saya letak cinta tu di tahta yang teratas, awak tahu tak? Ayah, Kau nak apa lagi Tapan? nak salam. Ayah. Ya. Ayah jaga diri baik-baik ya. Satu hari, kalau saya dah ada anak, saya bawa cucu ayah balik kemari. Ya. Ayah jangan risau. Ya. Maafkan saya selama ni. Saya dah banyak usahakan ayah. Ayah. Biarlah dia yang pegang, awak tak payah. Takut ke? Jangan takut nak pegang tangan. Boleh je. Saya teman Tapan sampai ke hospital. Tak payah takut, Tapan. Tak payah sedih. Ha? Okey? Okey. Okey, bagus. Mari. Oh, okey. Bye-bye ayah. Assalamualaikum ayah. Kesalam.